Mainan Ejen Ali, siri baru Papa Pipi dan video game Upin Ipin? Jom bincang. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat kembali ke Bulletin Anime. Saya dah tak ingat episod berapa, dah lama tak buat. Sebab selama ni kalau ada berita pun saya akan cerita pasal benda tu dalam satu video yang khas. Tapi kali ni sebab banyak benda, saya compile terus. Itulah jadinya Bulletin Anime. Pastikan korang tengok video ni sampai habis tau, sebab banyak berita-berita yang menarik yang saya nak bincang dalam video ini. Sebelum saya bincang apa-apa, saya nak pesan berkenaan dengan dua perkara. Yang pertama sekali, pastikan korang subscribe ke channel Seafoodin kalau belum lagi. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Perkara kedua, saya nak korang follow saya punya social media, especially Instagram dengan Twitter saya, sebab saya memang aktif dekat kedua-dua aplikasi ni. So follow saya dekat situ. Saya juga ada grup Telegram. Semua link untuk social media saya ada di ruangan deskripsi. Terima kasih kepada semua yang dah follow. Korang memang awesome. Satu live update, saya sakit gigi. Okay, sakit gigi dia daripada hari Sabtu lepas. Akhirnya semalam saya pergi ke klinik. Doktor nak cabut sebab ada lubang, tapi tak dapat cabut sebab gigi tu terlalu keras. Tak dapat nak cabut. So doktor bagi saya ubat. Ni sekarang saya makan ubat tahan sakit tau. Itu yang saya boleh buat video ni. So nanti dalam beberapa hari lagi saya akan pergi lagi klinik dan doktor akan cuba cabut lagi sekali. Harapnya masa tu dah tercabut lagi gigi saya dan saya boleh beraya, boleh berpuasa, beraya dan sambil-sambil tu boleh buat live stream dan buat video dengan lebih tenang. Sebab sekarang ni memang korang bayangkan ada tulang yang besar ada dekat gigi korang, tapi korang tak boleh cabut. Macam tu lah perasaan saya sekarang ni. Ada kat dalam mulut saya macam ada benda besar, padahal gigi saya. So memang rimas, tapi tak apa, saya terus buat video. Anyways, jom cerita pasal benda-benda yang saya nak cerita dalam video ni. Okay, saya excited sebab banyak benda-benda yang best. Benda pertama sekali yang saya nak cerita adalah berkenaan dengan Mata Blocks. Saya dah pernah cerita pasal Mata Blocks ni. Okay, dia macam Lego tapi dia bukan Lego. Dia adalah Sembo Blocks. Collab Sembo Blocks dengan Ejen Ali, lalu terhasillah Mata Blocks. Okay, so Mata Blocks ni dah keluar. Itu beritanya. Dan saya nak bagi korang lebih detail berkenaan dengan Mata Blocks. Sebab sebelum ni saya cuma bagi teori dan saya ada buat TikTok. Okay, dalam TikTok saya pun saya ada bagi sedikit info, tapi TikTok tu info dia tak tepat. So saya nak bagi info yang lebih tepat dalam video ini. Alright, so saya akan pergi ke Shopee. Okay, ini adalah Shopee-nya, Shopee Ejen Ali Wow of Ejen Ali Official Store. Okay, so saya dah pergi Shopee. Ini adalah harga yang korang boleh expect dan saya boleh tunjuk korang apa yang korang dapat, apa yang korang boleh beli. First of all, ini harganya RM24.90. Okay, RM24.90 satu kotak. Okay, dan kotak ni adalah ini. Okay, kotak ada Kim dengan siapa ni? Rizka. And then kita ada kotak ni, kita ada Kai dengan Alex. Kita ada kotak ni, kita ada Alicia dengan satu robot besar. Lepas tu kita ada kotak ni, kita ada Ali, ada Sam dan ada satu robot droid. Dan keempat-empat ni dia akan jadi satu set. Okay, dia sebenarnya dalam satu set. Korang boleh beli kecil-kecil, korang boleh gabung jadi besar. Dan kalau korang nak beli besar tu, korang beli yang ini lah. Okay, dia siap satu set dan ini yang harganya RM99.60 complete set ni. Okay, so korang boleh beli benda ni. Inilah dia Sembo Blocks daripada Ejen Ali, tapi ini yang RM24.90 punya. Okay, ni RM24.90. Ada satu lagi Sembo Blocks yang besar, yang dia memang like complete set dalam satu kotak. Dan ini harga dia RM44.90 satu kotak. Dan setiap kotak tu korang sama ada boleh beli yang ini, Mata Arena. Set 1 dia punya apa tu? Ni namanya playground tu. Lepas tu set 2 dia adalah ada droid dan ada 3 karakter, Mika, Jet dan Rosa. Lepas tu kita ada masa dekat kantin Arena, kita ada Iman, Bulat dengan Rudy. Lepas tu dekat ada, by the way, ada juga ni. Bukan, ini bukan kantin. Ini apa? Ini masa episod 2 diorang dalam tempat tu, episod 2 masa diorang tengah buat tu dalam robot-robot tu. Korang ingatlah episod 2 punya ni. Dan ini yang dalam kantin tu kita ada Baka, ada Zaz dan ada Moon. Okay, dan ada banyaklah benda-benda dekat sini. Okay, semua ni setiap satu ni harga dia RM44.90. Kalau korang beli sekali 4, korang akan dapat inilah RM179.60, tapi korang akan dapat 4 set. So basically total kita akan ada 5 set, tapi set yang tadi tu kira besar lah. Okay, so itulah dia Sembo Blocks Ejen Ali. Kalau korang beli ni dekat Shopee ni, dekat Ejen Ali punya Shopee ni, korang akan dapat kad terima kasih khas yang bertemakan Sembo Blocks Ejen Ali Mata Blocks ni. So korang nak dapatkan kad tu, ada orang dia kumpul kad tu. Macam saya kumpul, saya ada Rizwan, Alicia dengan Ali, saya ada semua. Lepas ni saya akan dapat yang keempat. So yes, excited. Okay, saya dah beli. InsyaAllah saya akan buat live stream untuk pasang.
Nanti kita cerita lebih pasal tu, okay? Okay, jom move on to berita seterusnya. Berita seterusnya adalah daripada Monster, okay? Kita ada hashtag terpaling puasa setiap hari. Tonton Papa Pipi puasa jam 6 petang di semua platform online Monster bermula 1 Ramadan. Jom kita tekan dekat sini, okay? So, Papa Pipi terpaling puasa adalah siri baru Papa Pipi, micro series, which is episod sangat pendek. Saya rasa micro series ni sampai 3 minit paling tinggi. Dia 1 hingga 3 minit. I'm not sure. Episod dia memang pendek, yang memang khas untuk TikTok dengan YouTube Shorts. Okay. Tapi episod tu akan keluar setiap hari bermula daripada Ramadan pertama sampailah Ramadan yang terakhir. Okay. 30 episod micro episodes ni, okay? 30 micro episodes. Kita akan tengok Papa, Pipi, Mama Zilla, kita ada Pupu, kita ada Tototoy. Is that Tototoy, the baby guy? And then kita ada karakter misteri, geng plastik hitam yang ditunjukkan dekat sini, dan orang dah kenal ini adalah Bel Ngasri. Bel Ngasri ni adalah komedian Malaysia yang boleh kata dah sampai level legend lah. Okay, sebab dari saya kecil lagi, saya dah tengok Abang Bel Ngasri ni berlakon. Saya kecil, saya ingat saya sekolah rendah, Abang Bel Ngasri berlakon jadi pelajar sekolah menengah. Okay, so sekarang saya dah 30-an. Abang Bel Ngasri masih lagi dalam industri, masih lagi buat lawak, masih lagi disegani ramai. So yeah, legend in my books. Legend ni akan masuk dalam Papa Pipi punya series. Saya tak sabar nak tengok macam mana Bel Ngasri dalam animasi. Saya rasa kita akan ada satu watak baru, dan watak tu adalah Bel Ngasri yang dianimasikan oleh Monster. So yeah, I cannot wait. I want to see him. Setiap hari ada 1, 2, 3 minit episod, saya pun tak tahu, dalam bulan Ramadan. So siapa nak tengok, korang kena tune in pukul 6 petang di Monster Network. Okay, 6 petang dia tulis 6 petang di Monster Network. Ada kat YouTube, TikTok, X, Facebook, semua diorang upload. Mana-mana je, pergi tengok. Okay? Berita yang terakhir adalah berkenaan dengan Upin dan Ipin Universe. Upin and Ipin Universe, video game daripada Lekopak. Okay, so kita akan dapat game Upin dan Ipin, dan tajuknya adalah Upin dan Ipin Universe. First of all, korang boleh follow social media Upin dan Ipin Universe. Ini adalah Facebook mereka. Mereka juga ada YouTube. Dan saya rasa ada social media lain. Korang boleh carilah. Tapi saya dah follow kedua-dua ni. So, yeah, saya just nak bagi tahu kalau ada sebarang update, saya akan update berkenaan dengan Upin dan Ipin Universe melalui video ataupun Bulletin Anime. Saya sangat-sangat excited sebab game ni akan keluar dekat PS5 dan Nintendo Switch yang saya ada. Saya ada Nintendo Switch. Saya tak perlu beli PS5. Okay, Lekopak saya ada Nintendo Switch. Alright, ini adalah post pertama daripada Upin dan Ipin Universe punya Facebook ni. Dia cakap, introducing Upin dan Ipin Universe. Get ready to explore a world like no other. Upin and Ipin Universe is a vibrant open world adventure. Open world, saya suka benda tu. That brings the charm of tropical Southeast Asian village life to players worldwide. Okay, ini satu dunia boleh main. Dan tak salah saya memang ada kat PS5 dengan Nintendo Switch. So yeah, very good. Inspired by the beloved Upin and Ipin series, this game is a love letter to kampong life. From bustling markets to quiet rice fields, fireflies at dusk, and the aroma of home-cooked meals. Oh my god. Okay, I love that. Play as Upin and Ipin on a heartfelt journey, uncovering local legends, helping their community, and immersing yourself in the rich culture of Malaysia. Crafted by Malaysians for the world. Coming 2025. Stay tuned for updates. It's coming soon. Yay! Exciting times! Selain daripada Facebook dan YouTube, dia juga ada website ni. Korang boleh explore sendiri. Dan dekat website ni, yang bestnya, ada map untuk game ni. Dan kalau ikut dari pandangan mata saya, besar lah map ni kan. Kalau let's say kita start dekat sini, kita boleh pusing sini. Excited saya. Dan kita boleh buat macam-macam dalam game ni. Dan seperti yang ditunjukkan dalam dia punya video demo, which is here on the YouTube. Jom kita tengok sama-sama. Saya dah tengok dah, tapi kita tengoklah sama-sama. Mari. Nampak tu? Tengok, ada Kak Ros. Excited. We could play that for the whole day. We could, yes.
Oh, so sweet. Okay, dia ada versi yang lebih panjang, guys. Korang boleh cari dekat Zaf punya social media, Pure Pixels. Saya tak tunjuk yang itu, saya tunjuk yang ini sahaja. So korang boleh pergi cari sendiri. Okay, ada lagi yang panjang. Ada part tu Upin berenang, ada yang ada Upin berenang, lepas tu ada macam diorang memasak kan. Ipin siap cakap lagi, let me cook. So that was fun. You guys pergi cari kat social media sendiri. Saya tunjuk yang ni je, yang official sahaja daripada YouTube channel Upin Ipin Universe. Tengok ada video lain tak? Tak ada, ni satu video. Alright, itu sahajalah berita untuk Bulletin Anime kali ini. Apa pandangan korang? Korang excited tak untuk Upin Ipin Universe? Korang excited tak untuk Mata Vlogs tu? Korang excited tak dengan Papa Pipi Puasa? Saya orang tua yang excited untuk semuanya. Saya tak sabar nak tengok semua sekali. Yeah. Alright, itu je untuk video kali ini. Sekarang saya nak korang komen Mata Puasa Universe. Mata Puasa Universe. Korang komen benda ni tu menunjukkan korang tengok video ni sampai habis. Okay, korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Selamat berpuasa. I mean, ada beberapa hari lagi, but selamat berpuasa kepada korang semua. Yeah man, doakan saya punya cabut gigi ni berjalan lancar. Dan ya, kita jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Wait. Terima kasih kepada semua members. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.